datang checking dulu. Checking tak ada bayar. Right. Assalamualaikum guys. MIC Sentec. Okay. Untuk hari ni ada satu customer lah daripada Layan Kasa. Alright. Dia kereta Mazda 2 datang, dia dah check kat kedai lain, cooling coil bocor, dia cakap. Okay, bila datang kat sini, bila kita dapat kesan condenser cooling coil First datang daripada cooling coil, second datang daripada condenser. Bila kita dah siap, kita dah siap tukar condenser, dah siap tukar cooling coil. Masuk je gas, ngam dengan sukatan kereta ni, magnet clutch ni dia akan hasilkan bunyi. Okey, daripada magnet clutch ni dia hasil bunyi. Jadi kita remind dekat owner lah. Okay? Remind dekat owner yang mana kata kompresor dah ada bunyi. Kita tanya dulu owner. Suggestion, tukar sekali jalan. Sebab apa? Banyak part yang kita tukar, kita nak sekali jalan. Tapi kalau owner cakap tak payah tukar, kita tak tukar lah. Tapi owner yang kali ni memang steady. Bagi je harga, owner terus proceed. Janji kereta clear, boleh siap hari ni. Alright guys, apa-apa jangan lupa MIC Sentec. Kita ada 3 cawangan Sentec, Kota Masai dengan Penawar. Lagi satu untuk awal tahun. Okay, cepat-cepat grab promotion untuk servis cooling coil. Datang checking dulu. Checking tak ada bayaran, datang je kita check. Alright guys.